Assalamualaikum. Kenapa sekarang ni ramai orang bangun tidur sama ada dia kena stroke, heart attack, ataupun tekanan darah tinggi, ataupun dia jatuh kat katil, jatuh dalam bilik air. Bira saya 2 bulan lepas jatuh, kena kepala kat toilet bowl, hampir pecah. Sekarang masih di hospital dah 2 bulan. Jadi, saya bagi 4 tip. Anda mungkin muda, mungkin 23, 30 tahun, tetapi mungkin anda ada mak, bapak, atuk, nenek, pak, saudara yang umur macam saya. Saya 78, tapi kalau asalkan 60 ke atas, kita kena waspada. Ada 4 tip saya nak bagi untuk mengelakkan perkara buruk berlaku setelah bangun tidur. Pertama, setelah masa kita sedar daripada tidur, jangan bangun lagi. Sedar, buka mata, baca syukur, doa, bangun tidur. Kemudian tengok kaki ke kanan, pegang tangan sikit, kaki sikit. Buat begitu dulu, jangan lompat terus. Tahun tu pakai ada telefon. Yang kedua, tarik nafas, slowly, tarik embus 2 kali, kemudian mengelak miring ke kanan, sekejap, ke kiri sekejap, dan pegang lutut, pegang kaki, rasa dah okey dah. Penglihatan tak kabur, dan bergerak ke tepi katil. Nak ke tepi katil, kemudian baru kita bangun. Ini ketiga. Bila kita bangun berdiri, pijak betul-betul. Tadi semasa tu rasa kat lantai tu dulu. Dah bangun, tunduk sikit, angkat sikit, pegang lutut dan sebagainya. Kemudian baru kita pergi ke mana? Minum air. Kalau tak nak pergi ke dapur minum air, tak air sebelah. Orang bangun pagi, setelah dia 6 jam, 8 jam tidur, dia dehydrated. Itu kekeringan dalaman. Jadi apa yang berlaku, darah agak semakin pekat, tekanan darah agak tinggi, dan menyebabkan masalah itu berganda. Jadi bangun, minum air segelas dulu. Bangun minum air segelas, relax sekejap, baru pergi ke bilik air. Jika ini kita amalkan, insya-Allah kita tak jatuh kat katil, tak jatuh kat bilik air, yang kita selamat walaupun umur sudah tua. Jangan lupa share video ini, share dengan mak bapak ataupun saudara kita ataupun siapa-siapa saja yang tua, yang bagus, boleh kita share. Terima kasih.